Okay. Assalamualaikum. Saya Razi. Hari ni hari cuti, off day. Kita pergi hospital Batu Pahat, hantar mak appointment. Sekarang ni Alhamdulillah dah selesai urusan mak, dah ambil buat apa semua. Sekarang ni aku tengah berjalan nak pergi kereta. Dan ada masalah sebenarnya kat kereta tu. Sebab tadi aku lepas je aku parking, aku try lah start tak hidup. Dan aku tinggal je dulu. Aku kat hospital, aku tinggal je dulu. So sekarang ni nak try tengok dan nak try start, adakah hidup atau tak, macam tu. So nantikanlah. Kereta hidup, Alhamdulillah. Dengar tak? RPM dia pun naik. Tadi RPM tu tak naik. Wah, betul wah kereta ni. So nak gerak dah ni. Mak aku kat sana dengan ayah aku. Cuma itulah, panas sikit. Panas. Okay lah, buka jalan. Pukul 10.30. Oh, dah sarapan. Ni yang muka ayah aku. Ayah. Dia jadi membalas dia. Lupa nak beritahu, hari ni mak puasa. So badan dah okey. Main kita tak nampak dah jalan dah kita. So kita orang sarapan berdua. Dah habis dah. Lepas makan sarapan, kita nak pergi cari baju. Cari baju dekat Bajai Ahwan Trading. Nak cari baju apa? Nanti tunggulah, nanti bulan 5 tahulah baju apa. Ya Nimba. Hari ni dia tak matching lah pula. Selalu dia orang matching kan. Dia biasa pakai colour sama juga kat bandar Batu Pahat. Ya. Kedai seterusnya. Sini nak cari bukhor ke, minyak wangi Arab ke, semua ada. Nampak, jajan-jajan Arab pun ada. Coklat ada tu. Sebab ni kita orang pun selalu beli kalender Islam kat sini. Ni ada buku semua ada. Perfume pun ada. Apa? Kedai kedua pun still tak jumpa juga kota yang mana. Ya. Tak lah, tak ada saiz. Okay, ni. Aku pula yang menyelam beli perfume calik-calik ni. Aduh. Nampak tak? Nampak. Cuma ada 4. Rasa macam sedap nak mencalik-calik. Dan sampai kedai ketiga. Mesti tak jumpa lagi. Ini, cuba try. Sebab tak tahu lah, sini kurang lah untuk kurta-kurtaan. Dia orang ada kurta tapi tak ada stok. Jadinya kita kena cari kedai lain. Ni pun ada. Apa ni, try kan. Sini dulu tengok macam mana ada tak. Tapi bukan kedai kurta. Ini kedai karpet. Ya, jom buat apa? Taruh dah yang dekat jom. Alright. Sekarang baju dah dapat dah. Jadi sekarang nak gerak balik. Tengok yang bajunya. Ya. Ini baju kita beli. Dapat tak? Tak payah dah, tinggal basuh je. Baju lilac, colour lilac untuk basuh je lah macam iron lah. Tunjuk iron lah. Baju ni untuk hari pernikahan abang.
So Sanding lah. hari sanding. Hari pernikahan? Silap-silap. Hari pernikahan baju Melayu, hari sanding pakai kurta. Ada duitnya. Ya kan, sebab tu lah mahal. Nanti dia cakap orang tak percaya. Berapa? Dia dekat langganan ada zip. Ya, ni dia balik lah. Ada apa? Ada zip. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah. Lock dulu. Okay. Alright, dah sampai rumah. Cantik rumah dengan panas tapi nice. Ya, dah sampai rumah. Sambung tangan dia. Kita apa aktiviti aku nak buat petang ni. Apa aktiviti Razji pada hari cuti. Ya. Saya ngantuk tadi. Ngantuk. Ngantuk gila aku drive kereta. Okay lah, jumpa lagi.